Okey, kekeliruan saya juga bermula lepas guna IUCD terancang. Haid dah 6 hari, berhenti 2 hari, kemudian datang semula lagi 5 hari warna coklat gelap. Merah tapi tak banyak macam 6 hari tu. Jadi tak tahu bila haid. Okay. Bila guna IUCD, 6 campur 2, 8. 8 campur 5, 13. Okey. Jadi, haid, bila mula haid tu waktu kebiasaan, haid kita waktu biasa-biasa yang lain. Saya betul kedudukan. Okey. Jadi, haid 6 hari, haid dah 6 hari. 6. Okey, lepas tu berhenti 2 hari. 2 hari tak ada. Lepas tu, tambah lagi 5 hari. Okay, sepanjang ni adalah haid. Sepanjang tempoh ni, walaupun 2 hari berhenti, dikira sebagai haid. Jelas tak Puan Julia? Harap jelas ke? Saya harap jelas. Maknanya sepanjang tu, even dia berhenti sebentar, ia dikira sebagai tempoh haid.